Bila kita singkap sejarah ni, saya nak datangkan ialah kenapa saya nak kita lebih jelas kenapa UEC ni ditolak. Kenapa UEC ni perlu ditentang. Dan saya yakin kalau UMNO yang dalam kerajaan hari ini benar-benar memahami dasar perjuangan dia dahulu, apa yang pimpinan mereka buat dahulu, mereka tidak akan setuju nak jadikan UEC ni diiktiraf macam hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar sekalian, kembali lagi kita dalam podcast Teman Sembang. Dan kali ni episod yang ke-22. Baru ni kita dah episod bersama Ketua Dewan Ulama Negeri Perak. Dan kali ni untuk episod 22 bersama saya Azri Fauzan dan saya Ahmad Syakir bin Razli, host tetap anda. Harap-harap tuan-tuan semua kawan-kawan yang sedang menonton podcast ni tidak jemur lah tengok muka kami berdua ni. Sebab banyak lagi benda yang kita nak share. Ya, insyaAllah kalau panjang umur kita akan cuba beristiqamah untuk menyiarkan episod ini sampai episod ke-100 lah. InsyaAllah. Kita punya milestone yang pertama tu biar kita sampai pada episod 100 tu. Dan kita nak juga ambil kesempatan ni nak ucapkan terima kasih lah atas sokongan. Sebab sepanjang sampai episod ke-22 ni kita nampak memang ada sokongan dan ada improvement lah dari sudut subscriber, views. Terima kasih lah yang sudi mendengar dan sudi menantikan episod-episod seterusnya. Baik. Ya, Azri, kita mungkin sebagai permulaan kita sembang-sembang santai dulu sebelum kita masuk pada topik yang lebih berat, iaitu kita sudah masuk pada 10 terawal di bulan Zulhijjah. Allah. Kita dah nak masuk pada raya ni. Raya haji dia panggil kan. Raya haji ataupun kita selalu panggil raya Aidil Adha. Jadi pada Azri, bagaimana perasaan Azri nak menyambut Aidil Adha, teruja ke macam mana? Mungkin boleh kongsikan dengan kita semua. Raya Aidil Adha ni entah kenapa saya rasa kebanyakan termasuk diri saya juga, kita tak rasa bahang dia atau kehangatan dia macam raya Aidilfitri. Mungkin ada di sebalik tu ada falsafah dia ke, ataupun ada hikmah, bukanlah hikmah, atau ada something, tak pasti kenapa. Cuma kalau perasaan tu saya rasa normal lah kot. Biasa je, tak ada rasa apa sangat. Mungkin kalau orang yang buat korban, kot Ustaz Syakir buat korban, dia akan rasa lain lah sikit kan. Azri tak pernah buat korban? Tak lagi. Setakat ini belum lagi lah? Belum. Saya pernah sembelih. Tapi atas nama orang lain lah. Pernah sembelih. Bukan kita korban sendiri. Dan kalau waktu belajar tu, kita ada momen-momen hari raya haji ni, antaranya sembelih unta. Tu antara yang menarik lah. Saya tak ingat. Pernah sembelih unta? Saya tak pernah. Cuma kita tengok cara orang sembelih unta, dia rare sikit. Dia bukannya sembelih macam sembelih lembu tertarik macam tu kan. Dia cucuk dekat tengah-tengah kerongkong lah kita sebut. Dan akhirnya, dan benda tu kata Syekh yang syorkan benda tu sunnah satu, dan benda tu sebenarnya lebih tidak menyakiti haiwan tersebut, unta tersebut. Tapi kalau cerita bab unta ni Azri, dia sebenarnya apa yang Syekh Azri sebut tu saya faham, bukan maksudnya cucuk punya tu. Tapi cucuk punya tu antara kaedah lah. Antara kaedah yang penting putus dia punya urat tu. Tak kira lah kita hirih ke, kita cucuk ke macam mana, sikit masing-masing lah kan. Cuma mungkin Syekh tu sebut tak perlu kita menumbangkan dia macam kita menumbangkan lembu atau kebab di Malaysia. Sebab saya pernah tengok rakaman, saya tak ingat, mungkin batch Azri ataupun batch sebelum Azri, sini pelajar-pelajar Mesir lah kan. Kawan-kawan ada share gambar, video ketika tu di Facebook. Saya rasa saya tengok
Dia orang sembelih, dia orang korban unta. Okay. Tapi dia orang gomor unta tu macam dia orang nak berbah lembu dekat Malaysia. Dia tolak, dia ikat, dia tarik tu. Kesian unta tu. Pasal unta ni sebenarnya kalau kita tak biasa, pasal kita dekat Malaysia ni jarang ada unta kan. Betul. Tapi unta ni dia sebenarnya haiwan yang paling lembut. Dia paling mudah bahasa, senang cakap apa semua. Tak agresif lah. Dia tak macam lembu kita. Lembu kita memang padan lah kita buat macam tu. Memang ganas. Tu baru lembu, kalau kau bawa lagi dahsyat kan. Sampai sondoi orang, sampai tak apalah kita nak gomor macam tu. Tapi unta ni memang haiwan Allah tu. Mungkin sebab itu hikmah Allah suruh kita perhati unta ni kan. Ada dalam Quran Allah sebut, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat kan. Tidakkah kamu melihat bagaimana unta tu diciptakan semua. Unta ni haiwan dia pelik sikit pada binatang ternakan yang lain. Jadi unta ni memang haiwannya jenis pelembut. Dia punya nature dia lembut. Okay. Sampai kan dikatakan unta ni kalau anak dia mati, dia boleh kemurungan. Dia boleh anxiety, dia boleh depression, sampai dia boleh mati macam tu. Jadi kalau pengembala unta ni, kalau ada anak unta ni yang mati ataupun dimatikan, maksudnya dimatikan, dia orang sembelih buat makanan apa semua. Sebab orang Arab ni dia suka anak-anak lagi, pasal lagi dia lebih lembut. Kalau dah tua-tua tu jadi keras liat liat. Jadi dia orang kalau sembelih anak-anak unta yang dalam 5-6 bulan, dia orang dah boleh dia orang dah masak dah. Dia panggil hashi, masakan anak unta, sebab daging dia jadi lembut. Jadi kalau dia orang anak unta tu mati ataupun dimatikan, disembelihkan, dia orang buat makan ke sebagainya, dia orang akan buat patung supaya mak dia ni tak depression. Dan mak dia ni bila tengok ada anak dia okey lah. Kalau tak ada, dia akan jadi meracau, dia akan jadi anxiety, depression lah, lebih teruk pada manusia. Buat patung jadi nak ceritanya unta ni haiwan lembut. Jangan mungkin apa yang Syekh sebut tak tahu, Allah alam lah. Cuma saya rasa apa yang Syekh kata lebih rahmah tu, maksudnya jangan kita tumbang lembu tu serupa tumbang unta tu serupa tumbang lembu. Dan cara nak sembelih tu terpulang masing-masing. Yang penting putus urat-urat yang sepatutnya kena putus ya. Okey, balik cerita raya haji tu, bukan nak cerita korban sangat kan, tapi saya nak ambil kesempatan ni untuk kita share pada sahabat-sahabat semua. Marilah untuk raya haji kali ni kita lebih rasa teruja dan kita rasa gembira sikit dengan raya haji ni. Sebab yalah, macam Aziz sebut, dan memang kebanyakan di kalangan masyarakat kita ni tak teruja sangat nak sambut hari raya haji kan. Bahkan nak cerita tak terujanya masyarakat Malaysia dengan nak sambut raya haji ni, tak peduli pun tahun ni pengumuman raya haji tahun ni yang tukang umur tu pakai baju apa, tak peduli pun. Dia peduli yang nak puasa dengan nak raya, itu je yang dia peduli. Tapi kalau raya haji tak peduli. Yang tahun ni tak tengok pun, ada yang tak tengok rasanya kan. Sampai tak tahu bahawasanya sekarang bukan tukar orang, maknanya pemangku dia yang umur baru ni kan, yang muda sikit. Jadi nak ceritanya, ini sebenarnya satu perkara yang menyedihkan. Sebab ajaran dalam agama kita Azri, kita ni sebenarnya sepatutnya lebih rasa seronok dan lebih bergembira dengan hari raya haji, Aidil Adha ni, lebih daripada hari raya Aidilfitri. Betul. Itu ajaran agama kita. Kalau ikut ranking dia, dia lebih diutamakan lah kalau di antara Aidilfitri dengan Aidil Adha ni. Tapi kita terbalik. Aidilfitri yang kita sambut lebih-lebih sampai habis Syawal pun kita buat lagi rumah terbuka Aidilfitri dan sebagainya. Habis Aidil Adha ni rasa tak ada apa-apa. Siap boleh sebut lagi tak ada apalah, tak feel lah raya haji. Ini tak betul. Sebab kita kalau contoh tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala suruh muliakan hari raya haji ni, takbirnya saja dah tengok dah. Macam mana hari raya Aidilfitri Allah suruh takbir bila kita kena takbir? Malam raya sampai sebelum solat Aidilfitri. Tapi kalau raya haji bila? Sampai ada yang muqayyad, ada yang muqayyad, ada yang boleh takbir berterusan lah. Kalau muqayyad tu sampai 3 hari lah. Sampai hari tasyrik. Sampai 4 hari. Bahkan lebih daripada tu, masuk pada lepas Arafah tu. Pagi Arafah tu dah boleh dah boleh takbir dah. Nak ceritanya Allah suruh besarkan lagi hari raya haji ni banding hari raya Aidilfitri. Tempoh takbir tu lama. Jadi di situ sebenarnya sudah jadi satu isyarat untuk supaya kita
lebih membesarkan sepatutnya hari raya haji. Dan saya teringat masa bila saya pergi belajar Yaman, kami pergi tu memang kebetulan dekat dengan raya haji. Okey. Bila kami pergi, kami tengok orang Yaman ni, orang Arab Yaman ni dia lebih besar raya haji. Betul. Dia memang Sambutan di tu- Mesir pun sama kan. Bagaimana kalau cuti dia mau lebih lama cuti kalau raya haji banding dengan raya Aidilfitri. Jadi saya kira kesedaran masyarakat tu perlu diubah dengan kita. Boleh tak mulai hari ni, mulai sekarang, mulai tahun ni, kita lebih seronok dan teruja untuk sambut Aidilazha lebih lagi daripada Aidilfitri. Bukan kita suruh kurang daripada Aidilfitri. Betul. Aidilfitri tak apalah. Tapi Aidilazha ni kita lebih teruja lagi. Kita lebih seronok lagi. Kebetulan pula tahun ni cuti untuk Aidilazha ni panjang. Ya. Mungkin kita boleh buat dalam usaha kita nak menyemarakkan Aidilazha ni, kita buat juga rumah terbuka Aidilazha kan. Nanti kan kebetulan kita ada daging korban, sup tulang dan sebagainya. Buatlah rumah terbuka Aidilazha. Kan? Kita semarakkan. Mungkin boleh membudayakan duit raya pada Aidilazha kan. Duit raya pada Aidilazha. Dan dia termasuk dalam sedekah dan sebagainya. Dan kita ibadat pun memang kita dianjurkan 10 hari terawal Zulhijjah. Ada fadilat tu sendiri. Bahkan ada ulama kata lebih baik amalan-amalan dalam 10 terawal ni daripada Lailatul Qadar. Lebih baik betul. Lailatul Qadar sendiri. Nak Tempoh yang ceritanya terbaik kan. nak ceritanya special juga Hari ni Ustaz. hari ni mula tempoh kita rakam ni sudah mula 1 Zulhijjah. Jadi dalam tempoh 10 yang terawal tu kita kena bertungkus lumus untuk kita meningkatkan amalan lah. Maka di situ kita sebenarnya boleh tengok ada persamaan. Ya. Maknanya bulan Aidilfitri kita ada bulan Ramadan, kita tingkatkan amalan kan. Zulhijjah kita ada 10 hari terawal bulan Zulhijjah untuk kita tingkatkan amalan. Kemudian ada lagi ibadah korban. Dan ada lagi ibadat-ibadat lain, puasa hari Arafah, ibadat haji. Bagaimana di situ terkumpul beberapa ibadat-ibadat yang besar dan memang ada fadilatnya yang tersendiri. Maka why not kenapa kita mengurangkan di antara satu sama lain? Tak bolehkah kita sama-sama meriah, sama-sama sambut sekurang-kurangnya, ataupun kalau lebih baik lagi kita boleh lebihkan lagi hari Aidilazha berbanding hari raya Aidilfitri. Itulah yang saya nak sembang untuk Aidilfitri. Azri, ada apa-apa lagi nak tambah? Lagi satu hari raya Aidilazha ni, saya tengoklah ini lebih kepada konteks adat kot. Setakat pengalaman yang tak lama hidup, yang tak ada lama sangat hidup ni, baru setahun jagung, saya tengok rancak untuk menyembelih tu kalau kat Malaysia ni mungkin hari raya pertama gitu je selalunya lah, ataupun yang kedua tu saki-baki je. Tapi kalau kat tanah belah-belah Arab dia sampai hari raya keempat, sampai hari keempat. Hari keempat maksudnya dalam tempoh yang dibenarkan untuk sembelih tu, sepanjang tempoh tu ada je sembelih. Boleh perhati lah dekat kiri kanan jalan kita jalan je ada je, mesti ada orang tengah sembelih. Itu antara yang mungkin memberi faktor kepada rancak kalau kat sana kan. Tapi sebenarnya dalam Malaysia macam isu sembelih ni, saya tengok negeri Kelantan meriah. Sebab kebiasaan negeri-negeri lain kalau ada korban mereka akan selesaikan hari pertama je. Kan? Hari pertama 10 Zulhijjah tu selesai semua. Jadi hari tasyrik yang pertama, hari tasyrik kedua, ketiga tak ada apa-apa. Tapi kalau Kelantan masing-masing setiap hari tu ada. Maknanya bermula 10 Zulhijjah ada orang buat korban. Tasyrik pertama ada lagi korban. Tasyrik kedua ada lagi korban. Mana di situ dia kesinambungan tu hidup. Ya, itu jadi rancak. Jadi di situ yang bawa pandangan ataupun perspektif feel rasa Aidilazha tu lebih semarak. Jadi tu sebagai mukadimah awal kita nak sembang. Ada untuk berkait dengan hari raya korban yang akan tiba. Saya tak tahu mungkin rakaman ni akan dipost selepas korban ataupun sebelum korban. Tapi kalau sebelum korban, alhamdulillah, mana masa yang masih berbaki, rebutlah peluang yang masih ada dan
Cuba tahun ni kita tak masukkan rasa teruja. Mungkin kita kata susah lah, tak ada lah rasa nak teruja. Tak apa, kita buat bagi ada rasa teruja tu. Sebab tu tuntutan agama. Hari raya ni kita kena meraihkan, kita kena rasa gembira, kena masukkan rasa gembira. Syariatnya kita kena bergembira pada hari tersebut. Jadi kena cari apa cara yang boleh menggembirakan kita pada hari tersebut bagi menyemarakkan, memeriahkan hari raya Aidiladha. Kalau apa ni, rakaman ni dipost selepas hari raya, kita masih ada lagi 2-3 hari selepas hari raya tu. Betul. Kan pun masih valid untuk sahabat-sahabat yang mendengar ataupun yang menonton podcast ini, untuk kita semarakkan rasa hari raya Aidiladha yang mulia ini. Okey, itulah sebagai mukadimah awal untuk kita bersembang-sembang. Dah lama kita tak bersembang luar daripada topik ni. Kita ambil masa sikit untuk kita cerita tu sebenarnya dengan kita nak sambut Hari Raya Aidiladha ni. Dan sebagai satu isyarat, kita pun di podcast Teman Sembang bergembira dengan kedatangan Hari Raya Aidiladha yang bakal menjelak. Dan kita ucapkan selamat mengerjakan haji lah, ibadah haji kepada para hujjaj yang telah pun berlepas dan berangkat. Moga-moga dipermudahkan segala urusan, diberi kesihatan, dan dikurniakan dengan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita doakan semua pada kita yang tak pergi lagi ni, ataupun yang dah pergi, yang nak pergi lagi, kita doakan supaya Allah rezekikan kita untuk panggil kita, untuk kita pergi ke Baitullahil Haram dan tanah Nabawi, tanah haram Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang tu kalau kita nak cerita bab haji, bab perjalanan haji, cerita tentang Mekah, Madinah, mungkin kita kena ada episod lain lah, kan. Jadi kita teruslah pada topik yang kita nak bincangkan, topik isu semasa yang kita nak bincangkan pada malam ini, iaitu pertama, Azri, kita nak sebut satu isu yang sudah hangat diperkatakan. Kalau episod lepas kita, dan dia berkait dengan satu entiti yang datang daripada tetamu kita pada episod lepas. Kalau episod lepas kita jemput Ketua Dewan Ulama PAS Negeri Perak, kan. Kemudian dia juga merupakan Al-Fadhil Ustaz Ibrahim, juga merupakan ahli jawatan kuasa Dewan Ulama PAS Pusat. Dan apa yang kita nak sembang dalam topik kita yang pertama pada episod ke-22 ini ialah kita nak sembang berkait dengan isu kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Nik Zawawi, yang mana telah menjadi satu polemik dan satu isu yang sangat hangat diperkatakan. Kalau boleh saya beri apa ceritanya, ialah pada suatu program di Kuala Terengganu, saya tak ingat dah nama programnya ceramah apa, tapi saya kira ceramah macam kempen jentera politik begitulah. Sebab sekarang ini PAS nampak terlalu rancak lah sekarang melancarkan jentera-jentera pilihan raya di seluruh negeri. Dan dalam ceramah Ustaz Dr. Nik Zawawi pada program tersebut, dia telah mengeluarkan kenyataan. Basically dia nak sebut cerita tentang bagaimana Islam ini datang mengubah sistem daripada jahiliah kepada sistem yang lebih baik. Cuma bagaimana cara dia menyampaikan tu telah menimbulkan bualan orang ramai dan pertikaian orang ramai. Di mana dia sebut, dia kata bagaimana sistem jahiliah dulu terlalu teruknya sampai dia mengkhususkan bahawasanya yang turut terlibat dengan sistem-sistem jahiliah ini adalah antaranya sahabat-sahabat Nabi yang mulia, seperti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, seperti Sayyidina Umar. Bahkan dia khususkan lagi, Sayyidina Abu Bakar ni pasal apa dia kaya? Pasal dia adalah seorang yang memperoleh kekayaan dia itu melalui kegiatan ceti. Ceti ni, Azri tahu apa benda ceti ni? Perah ugut. Bukan perah ugut. Perah ugut tu salah satu kegiatan ceti lah. Salah satu kegiatan. Ceti ni kerja dia hutang. Bagi hutang riba. Macam alung lah. Macam alung lah. Alung ceti lah. Ceti bahasa orang dulu lah. Panggil ceti.
Tapi sekarang orang panggil alung ataupun pemiutang dan sebagainya. Jadi dia sebut Abu Bakar ni kaya sebab apa? Kaya sebab dia terlibat dengan sistem jahiliah yang ada riba, iaitu ceti. Bagaimana kegiatan dia bagi hutang, lepas tu dia memerat ukut, ambil riba, menindas orang miskin dan sebagainya. Itu satu tuduhan yang dibuat yang telah menjadi buah mulut. Satu lagi, dia balikkan, dan dia sebut ramai lagi sahabat yang terlibat. Dia kata antara sahabat-sahabat dia sebut, cuma ada dua ni yang menjadi perhatian orang dan bualan orang, iaitu yang keduanya disebut bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu terlibat dengan kegiatan yang terkutuk, iaitu perzinaan. Dan bagaimana Sayyidina Umar ini sampai tahap dia ni satu, dia cerita Sayyidina Umar ni garang, orang tersepak kaki pun dia bunuh. Lepas tu dia kata Sayyidina Umar ni tengok bini orang lawa, dia ambil bini orang tersebut, pergi berzina dengan bini orang. Jadi ini telah mencetuskan satu perbincangan yang hangat di kalangan masyarakat dan pertikaian. Bahkan bukan di dalam orang yang tidak berada dalam parti PAS saja yang sebut perkara ini, yang address tentang perkara ini, tetapi ulama-ulama dan ustaz-ustaz dalam PAS sendiri banyak yang membangkitkan dan menegur tentang ucapan yang telah dikeluarkan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Nik Zawawi pada ceramahnya ini. Kemudian bila berlaku pertikaian, bila berlaku orang yang cuba membangkitkan, ada ustaz-ustaz kita yang tolak apa yang disebut. Dia kata ini bertentangan, tidak ada riwayat. Sebab sepanjang belajar sejarah sirah, kita pun tak pernah jumpa bagaimana ulama-ulama sirah cerita terlalu khusus. Khususnya memang tak nafi mereka duduk dalam keadaan jahiliah, tapi tak ada lagi riwayat yang sabit, yang sahih, yang katakan itulah amalan yang pernah dilakukan oleh para sahabat sebelum daripada Islam, daripada kedatangan Islam, sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau ada pun riwayat yang muktabar, riwayat menceritakan bagaimana mereka ni sudah sedia asal baik. Mereka sudah sedia asal sahabat-sahabat ni mulia. Jadi banyak ustaz-ustaz kita berbahas sebenarnya. Dan saya sendiri pun mempertikaikan, dan saya menulis, saya sebut saya tidak mempertikaikan sebab kita mungkin ada benda yang kita tak baca, yang kita tak tahu. Jadi kita menunggu di mana dia punya rujukan, kan? Mungkin ada perkara yang dia baca yang kita tak tahu, dan kita nak nilai lah, adakah rujukan dia tu muktabar, adakah riwayat dia tu benar, kan? Jadi bila sudah bising sana bising sini dan sebagainya, kemudian akhirnya Ustaz Nik Zawawi keluar pula satu video menjelaskan, dan dia tidak mendatangkan riwayat, cuma dia beritahu niat dia, point dia nak beritahu itulah yang kita sebut tadi, bahawasanya dia cuba untuk address ataupun cuba untuk bawa supaya orang nampak bagaimana Islam datang mengubah sistem yang teruk kepada yang lebih baik. Tapi bila dia keluar video yang kedua tu pun orang marah juga. Sebab orang tak tengok dah hujah dia. Dia tengok sekali bila Ustaz Nizawi tidak pun minta maaf, tapi Ustaz Dr. Nizawi kata saya maafkan semua orang. Lagi orang marah. Sebab orang nak tahu yang apa rujukan yang dia sebut tu, kan? Dan bila dia tidak bawa rujukan, orang seolah-olah melihat dia telah menohmah ataupun menghina para sahabat dalam keadaan sedemikian rupa. Dan akhirnya tidak lama selepas itu, saya ingat esoknya selepas daripada video yang kedua, dia jelaskan keadaan ataupun apa isi ceramah dia tu, dia keluarkan kenyataan untuk dia tamatkan segala polemik ini, dan dia kata dia akur bahawasanya mungkin dia telah tersilap menggunakan bahasa yang tidak sepatutnya, dan dia minta maaf serta menarik balik apa yang telah dia ungkapkan ataupun diucapkan kepada khalayak umum dalam isu bagaimana dia khususkan dosa-dosa kepada para sahabat. Jadi itu sedikit latar belakang yang telah berlaku, yang berlaku dengan cukup hangatnya. Bila mana selepas daripada itu berlaku, kita tengok pembela-pembela Islam yang sangat hebat sekali, terutamanya di golongan mereka yang berada di kelompok lawan kepada PAS, iaitu pada kelompok-kelompok penyokong kerajaan, entiti-entiti penyokong kerajaan, pemuda dan sebagainya. Mereka keluar lantang, marah sebagai pembela Nabi, buat report polis, Nik Zawawi ni
minta maaf tak ikhlas, ada keluar kenyataan macam tu juga. Dan bagaimana dia mereka main isu ni sampai ke hari kita rakam ni, saya tengok ada lagi 2-3 kenyataan keluar. Hebat polis lepas tu buat sidang media, tunjukkan kemarahan, kami cinta sahabat Nabi ni, ini Allah tidak boleh, ini menghina Islam dan sebagainya. Terbaling pembela Islam. Jadi itu yang sedang berlaku hari ini, dan itu yang kita nak bincangkan pada hari ini. Untuk ulasan awal ini, kita nak tanya apa pandangan Azri dan apa yang Azri nak ulas daripada isu ni. Silakan Azri. Okay. Untuk isu ni, sebenarnya saya nampak banyak hikmah yang kita boleh singkap dan kita boleh belajar. Dan saya percaya sesuatu yang berlaku tu dia bukan benda yang sia-sia lah. Maksudnya Allah Ta'ala jadikan ataupun aturkan satu tu berlaku, mesti ada something kita boleh dapat belajar dan dapat kita nilai. Dan untuk isu ni saya amat tertarik dengan satu terms ataupun satu istilah yang biasa juga kita sebut, dan ada juga dalam riwayat hadis pun sebut tentang perkataan as-sabiyah. As-sabiyah ni dia bukannya semata-mata aku akan sokong geng aku berpuak-puak semata-mata. Bukan terhenti pada maksud tu saja, berpuak-puak. Tapi as-sabiyah ni ialah bila geng kita ataupun kawan kita, kumpulan kita buat benda yang tak betul, kita masih sokong. Kita tidak menyatakan kebenaran. Kita tidak tegur. Itu tahap ataupun kita kata ruang lingkup as-sabiyah. Dan dalam PAS ataupun dalam isu ni, orang yang mula-mula sekali menegur apabila video tu viral, kita nampak banyak penulisan daripada orang PAS ni, pimpinan PAS, tok-tok guru, Dewan Ulama PAS, antaranya ketua tak silap saya daripada ahli Dewan Ulama Pahang, Ustaz Khairul Azmi. Itu antara yang awal lah. Kemudian makin lama makin banyak lah yang keluar kan. Antaranya Piu Said, ketua penerangan Dewan Ulama pun secara rasminya keluar kenyataan media. Kita nampak PAS tidak asabiyah. Apabila ada berlaku, masuk asabiyah ni taksub lah. Taksub. Ataupun yang tadi saya definisikan lah. Maksudnya tidak, bila geng kita kalau dia buat salah, kita tidak sokong. Kalau kita sokong, itulah asabiyah, walaupun dia buat salah. Jadi PAS menegur, PAS tegur, dan tak tahulah kalau tuan-tuan atau puan-puan sendiri ataupun golongan yang non-partisan tidak nampak ataupun buat-buat tak nampak benda tu. Benda ni memang PAS ni tegur. Dan saya secara peribadi tak nampak juga orang PAS yang cuba backup kenyataan Ustaz Nizawi. Sama ada tegur ataupun memilih untuk berdiam lah. Okey. Berbeza pula dengan puak-puak yang tadi Ustaz Syakir sebut lawan. Bila pihak musuh mereka buat salah, mereka akan main isu tersebut. Dia akan jadi terpaling pembela Islam. Tapi apabila sebelum ini ada isu-isu yang kumpulan mereka buat salah, banyaklah kes kita boleh sebut. Tafsir Quran lah, malaikat lah, Ashabul Kahfi lah, Kristian, banyak. Tapi muka-muka ni tak muncul. Maka persoalan dia ialah siapakah yang mengamalkan sikap as-sabiyah. Dan PAS secara imejnya menunjukkan PAS tidak as-sabiyah, yang merupakan sikap yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Itu perspektif yang saya nak bawa, dan mungkin hikmah kot daripada isu ni kita nampak macam tu. Pertamanya bila timbul isu ni, macam yang saya sebut tadi bagaimana saya punya pandangan. Pertamanya bila melibatkan sahabat Nabi ni, dia sudah melangkaui daripada kerangka politik yang sempit. Maksudnya dia melibatkan Islam lah kan.
Sebab kita dalam agama kita ni, kita diajar oleh Nabi SAW, para sahabat ni dia ada satu level yang kita kena bersama-sama dengan para sahabat. Maksudnya kita kena muliakan, kita kena faham bahawasanya para sahabat ini, mereka inilah tulang belakang dan pembantu-pembantu Nabi SAW ketika mana Nabi SAW menyebarkan risalah dan memperjuangkan agama pada suatu ketika dulu. Bahkan disebut dalam hadis Nabi SAW dan menjadi salah satu daripada tunjang akidah kita ahli sunnah wal jamaah untuk memelihara dan mensucikan para sahabat ni. Kita tidak boleh memalitkan para sahabat ini dengan perkara-perkara yang kotor, apatah lagi mencela, menghina dan mencaci dan sebagainya lah. Itu memang benda asas yang semua orang Islam kena faham. Nabi SAW sebut dalam hadis, la tasubbu ashabi, jangan kamu mencela sahabat-sahabat aku. Lau kana ahadakum, atau kama qala Nabi SAW, saya tak ingat matan penuhnya, kalaulah sekiranya kamu semua anfaqta mithla jabal Uhud, menginfakkan harta sebesar ataupun setinggi bukit Uhud. Aziz pernah pergi Madinah? Pernah. Bukit Uhud tahu yang mana? Yang macam yang banjaran, tinggi, yang kita duduk di Masjid Nawawi, kita nampak bukit yang tinggi dan merah, itu Bukit Uhud. Jangan salah faham. Yang kita tengok bukit yang kita pergi masa peperangan Uhud tu, itu bukit rumah, bukit pemanah. Kan, itu bukit kecil je. Nabi kata, jangan kamu hina, cela sahabat aku, kerana kalau kamu infakkan atau kamu sedekah harta sebesar bukit Uhud emas, besar. Kamu ada emas sebesar bukit Uhud, yang tinggi, yang panjang tu, macam banjaran, yang 1 kilometer tinggi, panjangnya saya ingat dalam 500-600 meter, saya tak ingat, saya tak ingat berapa panjang dia melingkungi utara Madinah. Bagaimana Nabi SAW kata, kalau kamu ada emas sebesar bukit Uhud, kamu infakkan, itu pun pahala kamu infak itu tak cukup untuk kamu samakan dengan pahala para sahabat-sahabat dulu yang infakkan dengan satu mud. Ni satu tadah ni je. Sahabat-sahabat ada sedekah satu tadah beras ataupun satu tadah dirham, macam ni je. Nilai dia lebih besar daripada kita infakkan satu emas, satu gunung Uhud emas. Jadi nak ceritanya apa? Nak cerita kedudukan kita dengan para sahabat ni lain, berbeza. Tambah lagi sahabat-sahabat yang memang menjadi betul-betul tulang belakang Nabi SAW dalam kerja dakwah dan perjuangan baginda, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kan, memang kita tahu sangat bagaimana akrabnya mereka, kedudukan mereka di sisi Nabi SAW. Bagaimana mereka mempunyai keistimewaan yang pelbagai-bagai, berlapis-lapis. Bukan setakat dia ahli Badar, bukan setakat dia berperang bersama Nabi SAW, bukan setakat dia sanggup menghabiskan harta, tapi dia memang Nabi SAW namakan sebagai ahli syurga, antara 10 yang dijamin syurga. Berlapis-lapis dia punya kelebihan Nabi SAW sebut tu. Jadi nak ceritanya daripada hadis tu, kedudukan para sahabat ni kita kena letak tinggi, selepas daripada Nabi SAW. Itu akidah kita. Jadi bila berlaku perkara ini, maka sebagai seorang Islam, seorang yang beriman, wajar untuk kita tegur sekiranya salah, tanpa kita memikirkan adakah kita tembak kaki sendiri ke, tembak parti sendiri ke. Tak boleh, sebab dia sudah melangkaui daripada sempadan. Kalau salah kena tegur. Adapun kalau betul perkara itu ada, sebab itu kita tunggu kalau ada perkara tersebut kan. Tapi tidak dihujahkan dan tidak dibahaskan, tak apalah, kita letak tepi. Kemudian dalam kita nak defend ataupun kita nak mempertahankan ini, maka seharusnya kita ni kena mempertahankan kedaulatan ataupun kemuliaan para sahabat Nabi ni, mestilah dengan bagaimana Islam ajar. Kan? Dan mestilah kita ni tidak prejudis. Kena tang lawan buat silap tu, macam Aziz sebut tadi, kita menyinga. Tapi time sebelum ini, bila mana Ashabul Kahfi itu Kristian disebut, bila mana malaikat tak tidur malam kalau ditawarkan sebagai Presiden UMNO, tak ada.
apa-apa laporan polis ke menyinggung ke mana-mana entiti pegawai Jabatan Agama Islam ke, penguatkuasa Islam ke, polis ke, tak keluar pun. Tak keluar. Bagaimana bila pernah disebut Nabi SAW pun mungkir janji, kan? Nabi SAW mungkin berjanji. Bagaimana pernah disebut Nabi itu pelarian, orang Islam itu pelarian. Maka di sini di mana sebenarnya mereka-mereka yang kata terpaling pembela Nabi itu? Nak bela Nabi, jangan prejudis. Bila kena tang kita boleh mendapat keuntungan politik untuk menyerang, kita lah paling hero. Tapi kalau time apa ni kena Perdana Menteri sendiri ke ataupun Presiden sendiri ke sebut benda yang tak betul, hilang, tak pernah muncul pun, batang hidung pun tak nampak, kan? Itu satu lah. Itu satu. Yang keduanya, cara kita menegur tu. Saya tengok rata-rata yang menulis, yang bercakap punya marah dengan dengan Ustaz Dr. Nizawi ni, sampai mengeluarkan kata-kata sesat, habis menatang dia tulisnya, kan? Dia kata ini tak guna, celaka ni, tu. Memang kalau kita baca pun satu benda yang sangat nista dan kotor bila meluahkan rasa marah dia tu. Nak tunjuk dia marah sangat ni, pasal apa kamu sentuh sahabat Nabi, terpaling pembela sahabat Nabi. Jadi saya nak persoalkan, kamu nak membela sahabat Nabi, kamu, yalah, mungkin kamu nak membela sahabat Nabi tu, kamu nak tunjuk kamulah mengamalkan Islam. Tapi cara kamu tu bukan cara Islam tu. Kamu nak tunjukkan seolah-olah kamu ni pencinta sahabat Nabi, tapi sebenarnya kamu macam, bahasa kamu tu macam pencinta syaitan pun ada. Kan? Sepatutnya betul kalau kamu nak membela Nabi, sahabat Nabi itu di atas dasar iman dan Islam kamu, cara kamu sepatutnya mestilah cara iman dan Islam. Kan? Tapi cara kamu tu nampak sangat bukan semata-mata kerana atas dasar iman dan Islam. Maka itu satu perkara yang kita kena ambil perhatian, kerana kita lihat isu ini bila tidak diuruskan dengan baik, dia akan menjadi penunggang yang sebenar lah. Kita akan lihat hari ini siapa sebenarnya yang menunggang Islam dalam isu ini. Sebab kita sebut dah, kalau kita nak nilai seseorang tu dia menunggang Islam ke tak, bila dia tunggang Islam, ada sesuatu yang dia nak dapat, kan? Kalau kata penyokong PAS ini nak menunggang Islam, kenapa ada pimpinan-pimpinan, bahkan kenyataan rasmi daripada entiti Dewan Ulama PAS pusat sendiri yang menegur dan membuat teguran secara dalaman kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Nizawi dalam kenyataan mereka, apa yang dia nak dapat daripada situ kalau kata itu adalah isu yang ditunggang, kan? Tetapi kalau kita tengok kepada golongan selain yang menyerang hebat ni, kononnya terpaling pembela sahabat Nabi, apa sebenarnya dia nak dapat? Apa sebenarnya? Jadi siapa penunggang yang sebenar? Saya serahkan persoalan itu balik kepada semua yang menonton dan mendengar, supaya masing-masing dapat fikir siapa penunggang yang sebenar. Tambahan daripada Azri sikit lagi ialah, mungkin dari sudut apabila kita nak menyampaikan ataupun berucap atas stand politik terutamanya, atau atas apa-apa kapasiti pun, Ustaz, dia jadi pengajaran kepada kita lah, dan buat semua yang menjadi figure ataupun menjadi image kepada PAS sendiri. Pengajarannya ialah tentang perlu sangat berhati-hati dalam kata-kata yang nak dilontarkan. Kita faham konteks yang nak disampaikan, tapi kalau dah terlanjur kata, susah dah kita nak nak tarik balik. Yang paling boleh buat pun minta maaf dan mengakui kesilapan tersebut. Dan saya perasan mungkin sampai tahap kita mungkin tak pernah lagi jejak kat stage tu, tapi mungkin bila sampai satu tahap sedap sangat berucap, dia jadi terlepas lah. Laju mulut daripada ni, daripada lajak orang panggil. Jadi dia jadi pengajaran bersama untuk tu.
Okey, saya kira itu saja yang kita boleh sentuh daripada isu ini. Ada apa lagi, Azri? Saya rasa tak ada dah. Yang penting itulah beberapa perkara yang kita boleh ulas dan kita boleh pada saya ialah ada hikmah-hikmah yang tersendiri. Dan sebenarnya perkara ini bukan perkara yang asing pun, tapi sepasal mungkin saya melihat mereka tak ada modal sangat nak serap tiba-tiba ada modal. Seronok lah mereka menjadikan ia sebagai modal, kan? Tak jaya tengok apa lagi modal yang mereka boleh pakai. Tak ada, kan? Jadi bila dah tak ada modal sangat, kan, bila dah kena teruk sangat, bila orang komplain sana sini, rakyat pun komplain sana sini, mereka tak boleh nak jawab. Tiba-tiba ada je isu yang seperti ini, takdir Allahnya. Dan kita tengok seperti mana kita kata tadi, keadaannya tak menampak pun mereka di upper hand. Maksudnya mereka ada kelebihan bila ada isu ini. Bahkan orang petikai balik, kamu nak bersungguh sangat ni, mana kamu ketika mana ni, kan? Dan kononnya seolah-olah menunjukkan bagaimana parti Islam ini cuba merendah-rendahkan Islam. Tapi orang cuba nilai balik, kan, di antara apa yang telah berlaku daripada ucapan Ustaz Dr. Nizzawi yang telah pun meminta maaf, nak banding dengan kontroversi yang mengancam dan mencabar agama Islam yang sejak 2023 daripada zaman mereka menjadi kerajaan lepas PRU ni sampai hari ni, dengan kes pijak Qurannya, dengan kes menghina Islamnya, dengan kes stalkingnya, dengan macam-macam. Tidak berjaya pun kita nak buktikan bahawasanya ini adalah isu yang boleh memalihkan ataupun meletakkan naratif bahawasanya PAS ini menggadaikan Islam. Bahkan kalau kita nak pair dengan kes-kes yang telah berlaku, bagaimana agama Islam dicabar saban hari, setiap perkara-perkara yang menyebabkan kepentingan orang Islam diluahkan dengan begitu sakit hatinya oleh pimpinan-pimpinan yang ada kerajaan pada hari ini. Sebenarnya lebih banyak dosa kerajaan dalam bab itu kalau kata kamu nak gunakan hanya isu picisan ini sebagai bukan picisan dari sudut, maksudnya saya nak mengecil-kecilkan isu ni, tak, tapi saya kata isu ini kalau nak dibandingkan dengan isu-isu yang telah berlaku dalam kerajaan hari itu, ini hanya penyisan saja. Kalau kamu nak gunakan itu semata-mata nak kata Islam tidak terpelihara di bawah parti Islam PAS contohnya. Jadi itulah sedikit saya punya pandangan dan insight bagi isu ini. Baik. Okey, Azri, kita tutup cerita Ustaz Dr. Nizzawi. Alhamdulillah dia pun dah minta maaf dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dia dan mengampuni kita semua, kerana kita pun tak terlepas daripada dosa dan kesilapan. Baik, seterusnya Azri, kita nak cerita tentang isu yang sangat hangat juga, yang alhamdulillah hikmah Allah Subhanahu Wa Taala berlaku betul-betul selepas daripada isu Ustaz Dr. Nizzawi tadi, yang telah menyebabkan orang tak bercakap dah pasal isu Dr. Nizzawi. Orang cakap isu ni sekali isu ni sekali yang telah menutup habis semua ribut-ribut dan badai yang melanda ketika mana bising-bising tentang isu ketika mana Allah sorry, ada iklan sikit, kan, yang telah menutup isu-isu Ustaz Dr. Nizzawi tadi, yang memang merendah badai. Apa dia isunya kita nak cerita tentang bagaimana pengiktirafan yang telah dibuat oleh kerajaan Malaysia yang dipersetujui oleh kabinet untuk mengiktiraf sijil peperiksaan bersepadu UEC. UEC yang sudah sekian lama menjadi polemik ataupun perbincangan hangat sejak zaman PH 1.0 dulu. Betul. Ketika mana 22 bulan, dan hari ini kemuncaknya bila mana diumumkan oleh kerajaan Malaysia bahawasanya mesyuarat kabinet bersetuju untuk membuka laluan kepada pelajar-pelajar yang mengambil UEC untuk masuk ke IPTA, boleh diterima masuk ke IPTA tempatan dalam Malaysia. Baik, ceritanya apa? Bagaimana
UEC ni kalau mungkin ada yang tak tahu lagi, ia adalah satu sijil yang telah dibuat ataupun yang telah dirangka oleh satu badan pertubuhan pendidikan komuniti Cina. Ya. Yang dipanggil Dongzong. Ni nama yang kita kena ingat dalam isu UEC ni, sebab mereka yang paling lantang untuk memperjuangkan UEC ni. Dan UEC ni ialah dia macam, kalau kita nak senang faham, dia macam periksa yang menjadi nilai kepada peringkat terakhir di peringkat menengah. Mungkin macam kita SPM, STPM, STAM atau apa lagi, A level, O level kan, kalau peringkat antarabangsa dan sebagainya tu. Kalau bahasa Cinanya ataupun komuniti Cinanya yang banyak diambil di IPTA pula dah, yang banyak diambil di IPTS swasta, koli-koli swasta ataupun sekolah jenis kebangsaan Cina ialah UEC. Dia ambil UEC. Tapi apa masalahnya, komuniti Cina, terutamanya Dongzong, Persatuan Dongzong ni memang banyak menyuarakan bagaimana mereka mengadu sijil yang mereka terima daripada anak-anak yang berbangsa Cina yang ambil sijil UEC ni. Mereka tak laku sijil dia tu untuk minta IPTA. Tak laku sijil dia tu untuk pergi ke mana-mana. Maksudnya tidak diiktiraf di dalam kerajaan Malaysia. Jadi bila berlaku pengumuman daripada hasil keputusan mesyuarat kabinet yang menyatakan bagaimana IPTA sudah membuka ruang untuk pelajar-pelajar lepasan UEC untuk apply dan masuk ke universiti-universiti tempatan, maka itu telah mencetuskan satu perdebatan yang besar di kalangan masyarakat Malaysia. Dan kemudian tak lama lepas tu kita tengok tokoh-tokoh pendidik komen memang sangat mengecewakan lah dengan apa yang berlaku. Mereka kecewa dengan apa yang berlaku. Bahkan ada ahli parlimen kerajaan sendiri, Hassan Karim, yang berhormat Hassan Karim mana nama dia? Tak ingat Pasir Gudang. Pasir Gudang, yang berhormat Pasir Gudang. Dia kata kerajaan Menteri Pendidikan dan Menteri KPT Fadlina Siddiq dan Zamri Kadir perlu letak jawatan kerana mereka gagal mempertahankan identiti pendidikan negara. Okey. Sebelum kita cerita lebih jauh tentang latar belakang ni, mungkin ada yang tak tahu juga kenapa kita kena kecewa sangat dengan UEC ni. Apa yang dia bertentangan sangat dengan perlembagaan, apa yang dia bertentangan sangat dengan dasar pendidikan negara. Untuk lebih konteks supaya kita lebih faham kenapa UEC ini ditentang, ialah UEC ini ialah sijil pelajaran yang digubah oleh Persatuan Cina, dan bahasa rasmi, bahasa yang digunakan dalam sijil ini ialah bahasa Cina, bahasa Mandarin. Dan tidak ada langsung nilai-nilai bahasa Melayu yang mana bercanggah dengan perlembagaan dan dasar pendidikan negara yang menekankan supaya pendidikan dalam negara kita ini mesti menggunakan bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu. Maka bila kita mengiktiraf sijil yang menggunakan 100% bahasa Cina, yang bahasa Cina itu, bahasa Mandarin itu sebagai bahasa rasmi dalam sijil tersebut, maka dia telah bercanggah dengan dasar pendidikan negara dan perlembagaan. Maka ini yang menyebabkan orang marah. Walaupun sudah berusaha sampai mereka cerita 40 tahun dah mereka berusaha minta supaya diiktiraf, tapi tak dipedulikan oleh kerajaan. Maka hari ini bila berlaku, orang menjadi gegak gempita dan orang marah. Dan apa yang menariknya ialah pengumuman ini berlaku setelah, kalau kita ingat lagi Azri, bagaimana selepas saja daripada PRU pula dah, Pilihan Raya Negeri Sabah, bagaimana wakil-wakil DAP bersuara, kalau tak iktiraf UEC, kami keluar kerajaan. Kan? Maka orang kait balik, maka inilah hasil daripada ugutan daripada pimpinan-pimpinan berbangsa Cina dalam DAP. Maka hasilnya mereka terima hari ini UEC diiktiraf. Jadi ini telah menimbulkan perdebatan lah. Kita sambung balik latar belakang tadi. Dan kemudian beberapa hari selepas itu kita lihat bagaimana kerajaan cuba untuk defend. Semua pakat defend diri balik. Keluar kenyataan daripada pengarah pegawai. Tapi mereka cakap ini bukan pengiktirafan. Dia sebut ini adalah satu pilihan. Mereka orang ada UEC tapi dia orang kena ambil SPM juga. Dia pusing-pusing. Cuba spin. Sebab apa saya kata spin? Sebab
kalau apa ni dia kata kena ambil SPM juga daripada ada UEC dan sebagainya, kenapa perlunya umum dan ada keputusan daripada kabinet? Betul. Kan? Kalau dia kena ambil SPM, maknanya tak laku lah CJ UEC dia, apa yang nak kena masuk CJ UEC juga. Jadi bila masuk CJ UEC juga tu, maknanya ada kesinambungan di situ dan ada sedikit, walaupun kita kata mungkin impaknya sedikit, mungkin pengiktilafannya sikit, tapi ada pengiktilafannya, dan pengiktirafan yang kecil inilah boleh membuka kepada pengiktirafan yang lebih besar. Ini yang kita apa ni risaukan, dan ini yang dicakap oleh ramai orang yang mengkritik dengan keputusan kerajaan pada hari ini. Lepas itu bila kerajaan cuba defend, dan apa yang lebih menarik lagi, bila diumumkan bersama-sama dengan antara yang diumumkan aliran yang dibenarkan ataupun aliran yang diiktiraf untuk masuk kepada IPTA ni ialah aliran tahfiz. Yang ni juga menjadi pertikaian pada orang kan. Bila diumumkan oleh kabinet selain daripada UEC, dia kata tahfiz juga, aliran tahfiz juga kita akan benarkan untuk masuk ke IPTA lebih tinggi. Maka bila diumumkan situ, orang pun berbahas juga, orang jadi skeptikal. Kalau dulu bila buat festival muzik basah-basah, festival muzik hujan tu tutup dengan bacaan Al-Quran sembahyang hajat di Bukit Bintang. Kali ni nak iktiraf UEC, dia tutup dengan aliran tahfiz. Sedangkan punya lama lah selama hari ni sekolah-sekolah tahfiz, mereka tak pernah pun ada masalah nak pergi IPTA sebab semua pun ambil SPM. Jadi tak ada function pun apa yang dia umumkan. Maka telah mendapat kritikan yang sangat hebat, dan kita lihat bagaimana kenyataan daripada Perdana Menteri sendiri. Dia pun main bersilat, yang mana dia menyebut perkara ini tidak boleh kita politikkan, dan bagaimana dia sebut, dia kata saya ni kita ni UAC ni, isu ni dah lama, zaman saya Menteri Pendidikan dulu lagi dia cerita. Kalau 40 tahun dulu lain lah, dia kata memang orang yang ambil UAC ni langsung tak pandai bahasa Melayu. Hari ni dah lain, orang dah pandai bahasa Melayu, datanya elok dan sebagainya. Jadi kita bagilah peluang untuk anak-anak Cina ni bagi masuk dalam IPTA ataupun peluang mereka di universiti tempatan. Maka bila sebut tu pun menimbulkan perdebatan, dan orang marahlah. Kebanyakannya rata-rata saya sangat marah terhadap apa yang keputusan yang telah dibuat oleh kerajaan ni. Dan akhirnya saya nak bawa sebagai latar belakang pula bagaimana respon daripada menteri juga yang merupakan ketua ataupun wakil DAP, Anthony Loke, Setiausaha Agong DAP Anthony Loke. Dia sebut antara kenyataan awalnya, dia sebut bagaimana dia kata janganlah marah. Dia kata USC diiktiraf, tahfiz kan dapat juga, kenapa nak sakit hati? Tu antara kenyataan dia yang juga menimbulkan lagi kemarahan orang lain. Kemudian semalam pada convention Pakatan Harapan, dia pun bawa lagi isu ni, tapi isu ni nampak backfire balik terhadap spin dan silatan-silatan PMX serta menteri-menteri lain yang kononnya tidak mengiktiraf dan sebagainya. Bukan laluan je. Dia Yang berhormat Anthony Loke cerita, terima kasih PMX kerana bagi peluang untuk ambil keputusan mengiktiraf perkara ini yang tak boleh, yang tak dibuat oleh pimpinan-pimpinan atau kerajaan-kerajaan dulu. Dari satu sudut nampak macam dia nak puji lah PMX, tapi dari satu sudut lagi kita nampak rupanya PMX, Datuk Seri Anwar dan kerajaan UMNO terutamanya UMNO yang berada dalam kerajaan hari ini, yang bersilat sana silat sini kata tak iktiraf dan sebagainya, akhirnya Yang berhormat Anthony Loke terima kasih kerana mengiktiraf. Maka di situ tak tahulah apa strategi politik mereka. Cuma itu sebagai latar belakang, sebagai basic atau tapak untuk kita ulas isu ni lebih lanjut. Kita dengar apa kata bukan pakar UAC daripada Azli Shazwan. Saya pakar IT dan pakar ekonomi. Baik, suka saya menyingkap sejarah tentang dasar pendidikan negara. Bermulanya dasar pendidikan negara ni daripada Penyata Razak 1956 yang menjadi dasar ataupun tonggak kepada pendidikan negara kita hari inilah. Macam mana nak bina pendidikan
selepas merdeka tu batu asasnya ialah melalui Penyata Razak 1956. Antara kandungan dan Penyata Razak dalam matlamat utama dasar pendidikan negara ialah, salah satunya yang saya nak highlight ialah jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Satukan rakyat pelbagai kaum melalui pendidikan. Itu antara isu penting yang kita tengok. Kalau kita boleh faham pun bagaimana sejarah pendidikan negara kita ni sudah menyekat usaha-usaha ataupun sudah membentuk nilai peribadi untuk menjadikan rakyat Malaysia ni rakyat yang benar-benar menjunjung bahasa Melayu, menjunjung aspirasi negara Malaysia. Dan seterusnya, dasar pendidikan negara ni berkembang lagi, Ustaz. Pada tahun 1960 melalui laporan Rahman Talib. Juga dalam kandungannya ialah penekanan lebih kuat kepada bahasa Melayu. Antara kandungan laporan Rahman Talib, mungkin ada isu juga zaman tu yang kita tak tahu, tapi kalau kita perhatikan sejarah pendidikan negara kita menekankan bahasa Melayu, menekankan penyatuan pelbagai kaum. Alih-alih baru bila kita singkap sejarah ni, saya nak datangkan ialah kenapa saya nak kita lebih jelas kenapa UEC ni ditolak, kenapa UEC ni perlu ditentang. Dan saya yakin kalau UMNO yang dalam kerajaan hari ini benar-benak memahami dasar perjuangan dia dahulu, apa yang pimpinan mereka buat dahulu, mereka tidak akan setuju nak jadikan UEC ni diiktiraf macam hari ni. Mungkin satu soalan yang saya kurang jelas juga ialah kenapa perkara ni tidak boleh diluluskan dalam kabinet tapi tidak dibawa ke Dewan Parlimen? Sebab dia bukan melibatkan ATA. Kalau dia melibatkan ATA memang kena bawa ke Parlimen supaya diluluskan. Tapi dia bukan melibatkan ATA, dia hanya pelaksanaan. Faham. Cuma itulah bila perkara ini diluluskan oleh kabinet dan dilaksanakan, bila ada pakar-pakar pendidikan dan pakar-pakar undang-undang kita cerita bagaimana ini adalah perkara yang bertentangan dengan perlembagaan dan dasar pendidikan negara, maknanya kita boleh fight di mahkamah lah bahawasanya tindakan kerajaan itu tak betul dan boleh dicabar di mahkamah bahawasanya unconstitutional unconstitutional, iaitu tidak berperlembagaan sebab dia buat keputusan yang tidak selari dengan perlembagaan. Tapi itu atas keputusan mahkamah lah, kena ada satu pihak, mungkin Azri dia ada duit ke, dia nak pergi saman kepada kerajaan Malaysia yang telah membuat keputusan ini kerana tidak selari dengan perlembagaan yang telah ditetapkan. Jadi itu sebabnya. Okey. Jadi untuk persoalan tu, untuk kita lebih jelas lah, untuk saya yang tak tahu dan penonton juga untuk lebih tahu, dan kita boleh sebut kalau kita faham secara tuntasnya tentang apa yang berlaku mengenai isu UEC ni, saya menyerulah untuk sama-sama kita tanamkan sifat tidak bersetuju tu. Kenapa? Macam yang telah diterangkan tadi. Dan kesan dia, mungkin kita boleh sebut macam-macam lah kesan yang mendatang yang kita tak nak pun. Takut-takut IPTA ni sudah tidak eksklusif, ataupun pendidikan dekat negara kita ni tidak ada nilai jati diri. Sebab apa? Sebab sijil-sijil yang sepatutnya tidak kena dengan dasar pendidikan negara sudah mula diiktiraf dan sudah mula diangkat. Tidak pelik kalau kita sebut nanti sampai ke peringkat untuk bekerja pun kita boleh mengiktiraf orang-orang yang tidak boleh bercakap bahasa Melayu sebagai contoh. Orang-orang yang mungkin tak ada IC ke, boleh jadi. Itu kesan-kesan yang saya rasa inilah bibit-bibit yang akan mendatangkan nanti. Okey, untuk saya mengulas isu ini banyak sebenarnya yang kita boleh ulas. Pertamanya kita ulas dari sudut dasar kerajaan ni dulu kan.
berkait dengan UEC ni, saya nak tarik perhatian kita semua yang bersembang tentang isu ini ialah bagaimana dasar pendidikan yang tidak kemas yang negara kita amalkan ini telah sebenarnya menunjukkan hasilnya pada hari ini. Iaitu kita ni mengamalkan dasar multipolar. Multipolar ni biasanya istilah digunakan dalam international relation, IR. Dalam orang yang nak baca geopolitik dan sebagainya, tapi saya guna multipolar. Maksudnya kita ni tidak mengamalkan dasar pendidikan dalam negara kita ini satu jenis saja. Kita ada berbagai jenis. Kita ada 3 lah, yang kita boleh sebut secara asal. Kita ada sekolah saja kita tengok kan. Kita ada sekolah jenis sekolah kebangsaan satu yang menjadi sekolah utamanya. Kemudian kita ada pula sekolah jenis kebangsaan Cina dengan sekolah jenis kebangsaan Tamil. SJKT dengan SJKC, yang mana silibusnya tidak sama. Dan ini telah menyebabkan berlaku masalah yang telah berlaku, kita lihat di depan mata kita. Hari ini bila kita persoalkan tentang masalah perpaduan, dan kita persoalkan benda yang paling basic sekali, iaitu persoalan ataupun permasalahan bahasa itu sendiri. Bagaimana sistem pendidikan kita yang telah berpecah belah, yang tidak ada satu identiti ini, telah menyebabkan berapa ramai lagi kaum selain bahasa Melayu ni tak boleh cakap bahasa Melayu. Kita tak payah tengok jauh lah, Azri, dekat dengan tempat kita. Saya selalu hantar isteri untuk check up kan. Untuk check up anak, untuk check up isteri di klinik kampus Simi di Ipoh, kan. Bagaimana ramai situ, lokalitinya memang ramai berbahasa Cina. Depan tu pun ada SJKT, tepi-tepi tu pun ada SJKC dan sebagainya. Macam mana ramai orang-orang Cina di kawasan situ diadu sendiri oleh staf-staf klinik kesihatan tersebut. Dia orang mengadu, dia orang mengaku, dia orang kata kami ni kena belajar bahasa Cina sampai begitu sekali. Pasal apa? Pasal orang-orang di tempatan di sekitar itu langsung tak boleh cakap bahasa Melayu. Langsung. Dah lah cakap bahasa Melayu tak boleh, cakap bahasa Cina, cakap bahasa Inggeris pun tak boleh. Yang sudahnya akhirnya doktor-doktor dengan staf-staf perubatan tu lah yang kena belajar bahasa Mandarin, supaya boleh cakap, boleh buka negosiasi. Sekarang dia sakit lain, bagi ubat lain sekarang, sudah jadi lain cerita pula kan. Maka di sini sebenarnya realiti. Dan saya nak bidas apa yang telah dikeluarkan kenyataannya oleh Perdana Menteri, yang telah dilaporkan oleh beberapa portal berita. Bagaimana dia sebut, dia kata bahawasanya sudah ramai bangsa Cina hari ini boleh berbahasa Melayu. Saya tak rasa itu sangat dekat dengan dia, bahkan dia jauh daripada realiti yang sebenar. Mungkin dia dibentangkan oleh data-data yang mungkin palsu. Sebab realiti hakikat ni, Perdana Menteri boleh datang sendiri, mari duduk ni, pergi tengok dekat klinik kampus Simi tu. Tak jauh sangat pun dengan Parlimen kawasan Tambun, tempat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Atau pergi mana-mana lokaliti yang kita mendapat cerita yang sama. Kawan-kawan kita yang kerja di klinik kesihatan ke hospital ke, bagaimana kalau tempat mereka itu lokaliti yang ramainya masyarakat Cina, ramai orang Cina yang tak boleh cakap bahasa Melayu yang dengan betul. Langsung tak boleh. Maka ini adalah kesan daripada berpuluh-puluh tahun kita telah mengamalkan dasar pendidikan. Kenapa kita tak boleh berasimilasi supaya semua ni? Jadi jangan persoal kenapa kita masih tidak berjaya memupuk perpaduan yang betul. Bila mana kita terlalu bertolak ansur dalam perkara-perkara yang sebenarnya, kalau kita nak membangunkan negara dalam keadaan harmoni dan sebagainya, sepatutnya kita kena melihat perkara ini sebagai satu keutamaan. Kita kena buat. Tak boleh kita raih semua pihak dan sebagainya, tak boleh. Sebab yang masyarakat Cina, masyarakat India ni, mereka yang akan bernyumbang pada negara. Kalau mereka sendiri tak boleh nak berbahasa Melayu, macam mana dia nak bersembang dengan kita semua, bahasa kebangsaan dan sebagainya. Maka ini satu masalah yang perlu dilihat oleh kerajaan. Dan pengiktirafan UEC untuk membuka laluan khas kepada IPTA ini sebenarnya menambahkan lagi barah kepada penyakit yang sedang melanda pada dasar pendidikan negara kita yang terlalu banyak longgar dengan bertolak ansur dengan pelbagai
yang sepatutnya boleh menjadi wadah penyatuan dan asimilisasi di antara bangsa, iaitu menjadi wadah penyatuan supaya semua orang boleh cakap bahasa Melayu, boleh berbicara bahasa Melayu, boleh membina, memupuk perpaduan, boleh membina identiti kita semua adalah orang Malaysia yang boleh cakap bahasa Melayu. Ini satu kegagalan sebenarnya yang saya nak sebut. Yang keduanya, dari sudut politik, Azri, kan? Dari sudut politik kita dah cerita bagaimana kita lihat mereka yang memperjuangkan ini mungkin melihat sebagai satu kejayaan, walaupun Persatuan Donzong sendiri keluarkan kenyataan mereka tak berpuas hati kerana masih kena ambil SPM, masih kena ambil SPM, kan. Itu lebih kurang lah kita sum up dia punya ketidakpuasan hati dia tu, sebab dia nak iktiraf secara penuh, maknanya tak payah ambil SPM, dengan UEC saja boleh apply untuk masuk IPTA ataupun universiti-universiti tempatan. Maka secara politiknya sebenarnya dari sudut untuk Perdana Menteri, apa yang dia nak kejar, sudah semestinya kita melihat, kalau kita nak menganalisis isu ini, tindakan dia yang cuba meluluskan permintaan dan desakan daripada pihak-pihak yang tidak membawa kepada kebaikan dalam negara kita ini, terutama dalam isu UEC ini, adalah tindakan untuk menyelamatkan kuasa dia saja. Ini saya sebut betul. Maknanya dia bukan dalam kepala otak dia nak fikir apa yang terbaik untuk negara, tapi apa yang boleh menyelamatkan kuasa dia. Sebab apa? Sebab apa dia boleh lulus? Kita bertanya soalan tu, sebab apa dia boleh lulus? Sedangkan memang kita semua boleh setuju, bertahun-tahun kita boleh setuju bahawasanya perkara ini sangat tidak wajar dan tidak patut dilaksanakan dalam negara kita. Jadi apa ni, dalam bab dalam bab UEC ni, kita boleh melihatlah bahawasanya Perdana Menteri dan semua jemaah kabinet, semua jemaah menteri yang bersama-sama meluluskan, kita hafal seorang-seorang nama dia, apa parti dia. Mereka ini terlibat dalam sejarah hitam. Dasar pendidikan negara kita mula dirobek, mula dilemahkan, mula dikurangkan apabila mereka membuat tindakan meluluskan pengiktirafan kepada UEC ini kepada IPTA tempatan. Maka di sini saya tekankan sekali lagi bahawasanya Perdana Menteri kita ini tidak fikirlah tentang kelestarian dan kesejahteraan negara, tapi dia fikir macam mana nak selamatkan kuasa dia. Itu yang pertama dari sudut PMN. Yang saya nak ulas satu lagi, Azri, dari sudut UMNO. Kan? UMNO sebagai orang yang paling lama, dan kita boleh pujilah, dulu dia pegang, dialah yang paling menentang UEC ni. Tapi hari ni UMNO tangannya juga terpalit dengan tahi yang bergelumang pada hari ini. Kerana Menteri KPT-nya Zamri Kadir, orang UMNO. Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi, UMNO. Maka jangan marah kalau kita panggil mereka AMDAT, kerana mereka jelas jenis tidak ada telur, kata orang Perak. Tidak berani pun untuk lawan, untuk tak setuju. Bahkan bila diluluskan, apa mereka buat? Masing-masing backup. Kecuali seorang saja yang kita kenal lah. Bila ada isu sensitif ni, ada seorang je naik, dalam di kena benar pasal TPM ataupun Presiden UMNO nya datang sebagai kononnya sebagai hero ataupun sebagai pendamai. Yang mendamaikan keadaan, menyeleberahi pihak yang berkuasa, iaitu DAP, yang lebih besar. Jadi itu yang saya boleh ulas. Ini sebagai sum up apa yang saya punya ulasan ini, Azri. Ini satu hari yang sangat malam, bahkan penggal yang sangat malam buat orang Malaysia, kerana kita satu persatu identiti kita, kedaulatan kita, kedudukan kita semakin terhakis akibat dan punca daripada pemimpin-pemimpin yang hanya fikir pasal kuasa mereka, bukan fikir pasal kesejahteraan rakyat, keharmonian dan kelestarian masa depan negara. Tu saya punya alasan. Masih ada tambahan lain? Tak ada? Tak ada. Kita baru nak kalau tak ada itulah cerita di sini. Kita tengok apa kesalahannya.
tapi nampak gayanya macam tak ada U-turn balik, tak ada U-turn balik. Dan kita sangat kecewa. Saya kira rakyat kena bangkit dan kita kena terus menekan kerajaan hari ini. Dan tolonglah, kalaulah PRU ini bakal berlangsung yang akan datang ni, yang kita kira akan berlangsung tidak lama lagi, tahun ini juga akan berlangsung PRU. Saya rasa tolong kita terjemahkan undi yang semarah-marahnya dan sehina-hinanya kepada pihak-pihak kerajaan hari ini. Jangan percayalah dengan drama-drama mereka. Kita pastikan mereka mendapat pengajaran yang sangat perit sekali kerana tindakan mereka yang langsung tidak memikirkan tentang pembangunan negara dan masa depan negara, tetapi memikirkan tentang kuasa dan kedudukan mereka semata-mata. Itu yang kita boleh belajarlah daripada isu UIS ini. Jadi saya rasa kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, jumpa selepas daripada ini. Bertemu lagi kita dalam episod 22 podcast Teman Sembang bersama saya Ahmad Syakir bin Nur Aziz dan sahabat saya Azri Fauzan. Saya tak nak bagi dia bercakap. Alhamdulillah, kita panjang bersembang tadi dengan isu-isu topik yang memang hangat, dan dengan topik yang lebih hangat yang membenamkan topik selepas daripada itu. Seterusnya kita ada beberapa lagi, ada 2 lagi lebih kurang topik yang kita nak bincangkan pada episod kali ini. Apa dia Azri, kita nak sembang topik lagi dalam episod kali ini? Baik, untuk isu seterusnya, setelah lama berteka-teki, bukan berteka-teki lah, akhirnya saudara Rafi Ramli menggerakkan bidak catur ataupun memulakan satu langkah yang seterusnya, iaitu tak tahulah expectation ke atau tidak, tapi saya rasa itu langkah ini langkah yang antara orang jangkakan lah juga kan. Setelah sebelum ni saudara Rafi Ramli meletakkan jawatan sebagai Menteri Ekonomi, kemudian ada kita nampak dia rancak mengkritik kerajaan secara terbuka, buat video, penulisan, macam-macam lah kita nampak. Dan ada banyak juga info yang kita dapat. Kita pun pernah ulas sebelum ni, antaranya isu yang pasal korporat mafia dan lain-lain, bersumberkan daripada saudara Fizi. Dan akhirnya tindakan yang kita kata mungkin klimaks dan permulaan kepada usaha beliau daripada kisah ataupun siri meletakkan jawatan sebagai Menteri Ekonomi itu, beliau telah mengumumkan keluar daripada parti PKR, parti perjuangan beliau saudara Rafizi ni, dan memimpin satu parti yang sebenarnya bukan parti baru, tapi mengambil alih satu parti yang dinamakan sebagai Parti Bersama. Dan usaha ni telah dilaksanakan bersama dengan seorang lagi orang kuat PKR, iaitu YB Setiawangsa, YB Nik Nazmi. Baik, Parti Bersama Malaysia. Parti Bersama Malaysia. Fun fact, nama Parti Bersama Malaysia ni dulu dikenali sebagai Malaysian United Party, which is dia punya short form. Hari ni bila Rafizi umumkan tu Bersama. Tapi sebelum ni dikenali dengan short formnya MU. Jadi siapa yang menyokong MU mungkin boleh berminat untuk masuk ke parti ni lah. Okay. Siapa yang menyokong MU yang menonton ni, mungkin kau ada yang nak minat. Okay, apa cerita lagi? Okay. Saya mengambil daripada petikan ucapan saudara Fizi supaya kita dapat gambaran yang jelas khusus tentang Parti Bersama ni, apa yang nak diperjuangkan dan apa hasrat daripada keluarnya dia dan saudara YB Nik Nazmi daripada PKR. Sangat baru,
pada hari ini ialah bermulanya secara rasmi YB Rafizi dan YB Nik Nazmi meletakkan menghantar surat kepada Speaker Dewan untuk mengosongkan parlimen masing-masing. Dan esok secara rasmi mereka akan menghantar surat untuk keluar daripada PKR. Okey, baik. Jadi daripada pengambil alihan, dia punya perkataan yang tepat YB Rafizi dan YB Nazmi ni mengambil alih MUP MU tadi ataupun sekarang ni dikenali sebagai Parti Bersama Malaysia dengan nama mesranya bersama. YB Rafizi membawa hasrat untuk pendekatannya terinspirasi daripada Datuk Onn Jaafar, iaitu pengasas kepada UMNO, Presiden pertama UMNO yang kemudian keluar dan membuat parti negara waktu itu pada era 50-an. Parti negara dulu sebab apa? Sebab hasratnya nak memfokuskan tidak kepada satu kaum, tidak kepada satu bangsa, dan daripada inilah Rafizi terinspirasi untuk membuat satu parti yang tidak mengkhususkan kepada satu bangsa ataupun kaum. Idealis. Macam biasa, YB Rafizi sangat idealis. Practicality dia kita tak tahulah. Belum tahu lagi belum dibuktikan. Cuma kalau boleh saya tambah daripada latar belakang tu, saudara Rafizi dan Yang Berhormat saudara Nik Nazmi cerita bagaimana mereka menghormati mandat rakyat. So dia orang kosongkan kursi dan dia orang letak jawatan umumkan untuk keluar PKR, dan mereka masuk pada parti bersama lah. Dan yalah, seperti mana kita sebut, idealist, strategis Rafizi Ramli ni semua orang kenal. Dia buat pengumuman itu pada hari yang sama Convention Pakatan Harapan. Jadi biasa memang tu perangai ataupun cara Rafizi Ramli bersilat di atas pentas politik ni lah. Itu sebagai tambahan. YB Rafizi ni memang dia punya strategi politik dia ialah idealis. Dan idealis ni kita nampak memang mampu menarik anak muda lah. Anak muda ni kan dia suka idea dan sebagainya. Dan memang disebut dalam ucapan YB Rafizi sendiri untuk parti ni akan menarik anak muda. Dan antara yang menjadi kejutan juga ialah diumumkan parti ini akan bergerak secara solo, tidak join mana-mana gabungan baik PN ataupun PH, untuk memberi option kepada mereka yang dah orang kata dah serit ataupun dah kecewa dengan PH tapi tak nak undi PN. Mungkin parti bersama ni lah option yang kononnya nak ditawarkan. Dan juga parti bersama ni mungkin sedikit gambaran daripada ulasan yang kita nampak di warga internet ialah bukan targetnya untuk menang apa-apa kerusi, tapi ialah untuk memecah undi, dan tambahan juga hasrat daripada YB Rafizi dan YB Nazmi ni ialah mereka nak buat parti bersama ini bergerak dan bertanding di mana-mana kerusi yang mereka rasa perlu. Nampak agak strong lah ucapan tu, sebab parti yang kecil tapi ada hasrat besar untuk bertanding kat banyak tempat. Itu sikit lah kita kata ulasan daripada ucapan YB Rafizi yang mana agak menenggelamkan Convention PH di JB, di selatan tanah air. Dan pengumuman ni dibuat di KL, tak silap saya. Itu sikit lah tentang parti bersama. Jadi pada pandangan Ustaz Syakir, adakah langkah YB Rafizi ni bijak lah dalam kemelut politik tanah air kita yang terkini?
sebagai orang yang tidak minat MU, kita mulakan dengan ayat itu kan. Untuk parti bersama ni, pertamanya seperti mana Aziz sebut, kita memang jangkalah akan ada sesuatu yang drastik yang akan dibuat oleh Yang Berhormat Rafizi Ramli, kerana berikutan terhadap apa yang telah berlaku dalam parti dia sendiri, dan dia pun mungkin tak berapa setuju dengan beberapa tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan parti dia yang terlalu berkompromi dengan isu-isu yang mereka perjuangkan dahulu. Jadi perkara ini sudah diagak. Cuma sejauh mana parti ini boleh bertahan, itu akan menjadi nilaian terhadap langkah yang dibuat oleh Rafizi Ramli ni lah, YB Rafizi. Kerana secara adatnya dalam jatuh bangun politik, parti politik dalam negara kita ini, parti serpihan akibat daripada tidak puas hati kepada parti yang besar ini jarang kekal bertahan. Dia mungkin boleh kekal bertahan dalam beberapa masa, tapi untuk terlalu idealis seperti mana yang digagaskan oleh YB Rafizi Ramli ni, secara adatnya saya tak kata dia mustahil, tapi secara adatnya dan secara praktikalnya dengan sepak bangun politik sepanjang sejarah parti-parti politik di negara kita ni, jarang kekal bertahan kalau dia tidak berpaut pada satu parti yang sudah lama dominan. Jadi kalau ideanya adalah untuk bersikap kecuali dan menawarkan alternatif kepada PH, persoalannya sampai bila you nak jadi satu parti yang hanya menang beberapa kursi tanpa menguasai ataupun duduk pada kursi-kursi pentadbiran, kan? Sebab yelah, tak tahulah apa end game kepada langkah yang dibuat oleh Rafizi and the team ni. Saya lihat mungkin antara yang kita boleh andaikan daripada langkah dia ini, mungkin dia melihat, dia cuba menjadi alternatif kepada PKR yang semakin pada pandangannya sudah tidak tidak menepati perjuangan asal. Jadi mungkin dia punya end game adalah untuk menggantikan PKR yang lama. Sebab pada bacaan politiknya, dan saya dengar daripada ulasan-ulasan dia dan ulasan-ulasan daripada kawan-kawan yang seperjuangan dengan dia ni, melihat bahawasanya PKR untuk next PRU ni akan tumbang. Dan bila dia akan tumbang seanak-anaknya. Sebab tak ada orang lagi. Satu dah tumbang, tak ada kerajaan. Bila tak ada kerajaan, tak ada duit. Bila tak ada duit, orang akan lari. Jadi dia cuba untuk menyelamatkan parti itu dengan menawarkan kepada ahli-ahli reformasi yang selama ini sayangkan perjuangan, sayangkan parti dan sebagainya ni, nanti kalau dah tumbang, mari masuk ke sini. Mungkin itu dia punya plan lah. Sebab dalam politik ni, kita kena main long game. Siapa yang pandai main long game, dia menang. Siapa yang main short game, dia rugi. Itu dalam politik lah, yang sefaham saya yang kita kena perhatikan. Lepas tu, mungkin itu dia punya plan, ataupun mungkin lain. Ini berapa andaian yang saya boleh simpulkan lah. Ataupun mungkin dia nak bertanding dan nak menang. Tapi kalau nak bertanding menang, macam saya sebut, untuk melihat parti yang dia baru gagaskan ini dengan logo yang sangat comel, logo kancil bermata bintang, bagaimana untuk dia menang dan memerintah tu sangat jauh lagi. Dan saya tak rasa, kita pun kenal Rafizi Ramli ni bukan orang yang bodoh kan dalam mengatur strategi. Dia ada strategi dia, dan saya tak rasa end game dia nak menang pilihan raya. Mungkin end game dia mungkin buat sikit gimmick-gimmick politik pada PRU nanti, untuk bertanding di beberapa kursi yang panas dan sebagainya. Kalau menang boleh memberi bonus. Tapi saya rasa end game-nya ialah dia nak kembali tarik mana-mana ahli-ahli parti PKR yang mungkin kecewa dengan aspirasi ataupun
perjalanan parti tersebut pada ketika ini yang sudah menjadi parti anak-anak. Jadi mungkin itu yang saya nampak lah dia punya end game dia. Kemudian dari satu sudut lagi, bagaimana setengah orang dia melihat Rafizi Ramli ni dia orang Melayu. Jadi dia bila buat parti ni dia kata pecah lagi parti Melayu. Tapi saya tak melihat dia punya parti tu parti Melayu, sebab dia sendiri umumkan dia bukan parti Melayu berasaskan bangsa, tapi dia adalah multiracial. Which is pula lah kan. Yang mana parti yang sama aspirasinya dengan PKR pun sama, multiracial party. Dia tidak parti yang berasaskan kaum. Jadi parti yang berasaskan kaum ni hanya ada berapa saja. Parti Melayu contohnya yang besar, Bersatu, UMNO, PAS dengan apa lagi, yang itulah yang paling besar. Yang lain tu bukan parti yang berasaskan kaum lah. Semua ada perjuangan yang masing-masing. Cuma PAS pun bukan berasaskan kaum, dia lebih kepada Islam lah, agama Islam. Agama. Apa yang saya nak cerita ni saya dah lupa. Itulah saya nak cerita, bahasanya dia bukan parti yang berasaskan kaum, maka tak timbul isu. Sebab dia punya market yang dia nak tackle, ataupun kolam yang YB Rafizi ni nak pancing hasilnya bukan kolam yang PAS, UMNO, Bersatu duduk. Tapi kolam yang PH duduk. AP PKR kan, Amanah, yang kolam itu yang mereka duduk. Maka itu satu perkara yang menarik lah yang kita boleh perhatikan. Dan saya tertarik, ada satu tulisan, saya tak ingat ada siapa tulis, tapi dia membuat analisis. Dia kata Rafizi Ramli ni orang yang boleh menggugat kerajaan Anwar Ibrahim. Dia cuba andaikan, tulisan tersebut dia cerita, dia cuba andaikan kerajaan Anwar Ibrahim ni macam satu bangku, satu kursi yang ada 3 kaki. Satu kaki Pakatan Harapan, satu lagi kaki UMNO, satu lagi Sabah Sarawak. UMNO dengan Sabah Sarawak ni banyak dah tak puas hati dengan Anwar Ibrahim ni, dengan Pakatan Harapan ni. Tapi mereka tak berani nak menumpangkan bangku ni. Tak berani nak sepak untuk tumpangkan antara kaki-kaki ni. Tak berani nak tarik, walaupun banyak mereka tak puas hati. Sebab bukan cara mereka untuk ni. Dan dia pun membuat kesimpulan kerana psikologi ataupun behavior, sikap orang Melayu, orang Malaysia kita ni, kalau seseorang tu duduk tempat tinggi, kita ni susah rasa nak ada keberanian untuk menurunkan seseorang. Tapi Rafizi Ramli tak. Rafizi Ramli dia ada willing dan dia berani untuk sepak bangku tu supaya runtuh. Dan dia mengandaikan dan dia membaca bagaimana dia meramalkan bila Rafizi sudah memulakan langkah untuk menyepak bangku ni, UMNO dan Sabah Sarawak tak malu lagi untuk angkat kaki. Jadi sebab itu rentetan daripada perkara-perkara yang sedang berlaku hari ini, dan kita tengok bagaimana dalam convention tu pun Anwar Ibrahim, pimpinan PH, Mak Sabu dengan siapa lagi, Anthony Loke, semua sudah menghentam UMNO. Semua sudah cakap kita akan berani lawan dan sebagainya kan. Nampak macam gaduh. Ini menguatkan lagi hujah bahawasanya kita sudah semakin hampir dengan PRU. Anwar pun dia dah bagi hint, dia kata saya akan bubar semua. Dia sebut dah perkara yang nak bubar. Jadi di situ kita lihat bagaimana kedudukan kerajaan hari ini sebenarnya pada ulasan saya ini sudah semakin goyah. Dan kita sedang menghampiri ke fasa-fasa yang nak masuk ke dalam pilihan raya dah. Nak masuk dalam pilihan raya. Jadi itulah sikit ulasan yang mungkin saya boleh ambil ataupun saya boleh ulas berdasarkan apa yang telah diumumkan oleh YB ataupun bakal bekas YB bakal mantan YB Rafizi Ramli dan Nik Nazmi. Aziz ada ulasan tambahan? Dengan bibit-bibit PRU yang semakin hampir, sebab banyak faktor PRN, perkara yang berlaku ini juga turut menyumbang kepada ke arah tersebut. Dan memang tidak mustahil
PRU sangat dekat dan semakin hampir. Dan saya nak sebut dalam era politik tanah air negara kita, bermula dengan pasca merdeka, iaitu fasa kita nak bina sistem pentadbiran negara, kemudian masuk ke era UMNO terlalu berkuasa. Okey. Kemudian sampailah satu era bermula dengan penubuhan PKR, reformasi tahun 98 dan sebagainya, sampai ke 2026 ni era reformasi lah. Maksudnya kita tak nak dah UMNO yang terlalu berkuasa, nak ada option lain dan sebagainya. Dan hari ni mungkin kita boleh sebut era baru. Kita dah tak nak reformasi yang hanya dilaungkan di mulut. Dia dah masuk pada era generasi yang seterusnya, Z, millennial, alpha dan ke bawah ni, nak nampak ataupun nakkan satu option yang betul-betul boleh memimpin, mentadbir dan menyelesaikan isu-isu rakyat. Sebab saya percaya dulu orang yang tak ada degree, kalau tak ambil degree, kepercayaan orang dulu, kalau tak ambil degree, tak ada sijil, tak ada kerja. Tapi generasi bawah ni, kalau pun aku ada degree, tak confirm lagi aku ada kerja. Kita dah masuk fasa tersebut dan era politik pun dah ke arah tu. Saya nak sebut Parti Bersama ni hadir dengan memasuki era baru. Dan untuk PAS, Perikatan Nasional, saya harap memang, dan saya rasa pimpinan kita nampak perkara ni, dan harapnya ada tindakan untuk kita bersedia lah. Bersedia. Bila Azri sentuh itu, saya pun baru teringat, saya nak sebut juga poin ni. Sebab Rafizi Ramli ni dia memang terkenal, yang kita kenal lama dah, dia punya seni dia berpolitik. Dia sangat idea dia sangat seronok diikuti oleh anak-anak muda. Kan? Dan kita tengok macam mana sebelum pada ni yang berani angkat spanduk bantai Azam Baki depan-depan tu, geng-geng dia. Yang selama yang sebelum pada ni pergi turun jalanan, siswa-siswa yang sebut Anwar Ibrahim Madatut tu kan, dia yang mencarut tu, geng-geng dia. Betul. Bagaimana anak-anak muda yang rebel, yang jiwa dia ni sangat tertarik dengan idea-idea yang dibawa oleh Rafizi ni. Dan Rafizi ni dengan budak-budak muda dia sembang kau aku ya. Dia macam yang budak muda suka, seronok. Jadi situ satu faktor yang kita tak boleh pandang remeh. Kita mungkin kata biasalah adat parti baru ni tak ada pengaruh apa semua. Jangan main-main, sebab kadang-kadang kalau dia boleh tackle anak muda yang menjadi salah satu daripada undi paling dominan pada PRU yang akan datang ni, kalau salah gaya kita tidak ambil peduli, takut Parti Bersama ataupun Parti MU ini berjaya mencuri undi lah daripada pihak yang kita nak menangi undi dia. Jadi betul. Yang tu yang saya nak sentuh lah. Betul. Sebabnya dalam ucapan Saudara Fizi pun memang ada sebut dia dah sampai fasa 50, umur 50. Dan dia buat Parti Bersama ni sebenarnya dia nak lebih kepada merekrut, bukan rekrut lah, melatih anak-anak muda, generasi muda untuk berpolitik dengan kefahaman dia. Dan Parti Bersama ni lah dia harapkan sebagai apa yang dia boleh wariskan, apa yang dia boleh yang boleh dia tinggalkan. Jadi itu vision Parti Bersama. Memang target player dia anak-anak muda. Dan kita sebut kita tak adalah nak ulas panjang tentang apa yang akan berlaku, cumanya lebih kepada refleksi apa persediaan Perikatan Nasional dan tamparan khususnya kepada Dewan Pemuda lah, yang kita boleh highlight kat sini. Baik. Okay. Ada apa-apa lagi? Tak ada lah untuk isu ni? Cuma mungkin sikit lagi
Dari satu sudut mungkin saya nak sebut bagaimana pada pihak-pihak yang melawan arus dalam mana-mana parti sekali kan, biasanya dia akan berakhir sama ada dia dipecat ataupun dia akan keluar membuat parti baru. Itu biasanya extreme case yang berlaku kan. Kita tengok dalam PKR Rafizi, dalam Bersatu Hamzah Sainuddin and the gang kan. Dalam PAS dulu pun pernah ada Abang Mat dan sebagainya. Tak tahu nak cakap macam mana, tapi kita punya adat ataupun kita punya pengamalan politik kita itu begitu. Dia macam ada garisan-garisan yang kita tak boleh nak cepat sangat untuk kita langkau. Kalau kita terlalu cepat, kita melangkaui the red line, kita risau perakhirannya tidak seperti mana yang kita capai. Tapi saya nak sebut sini bukan bermaksud kita tidak boleh memperjuangkan apa yang kita percaya kan. Tak kira lah mana-mana parti sekalipun. Cuma nak ceritanya, biasanya pengamalan dalam parti-parti politik ni begitu. Dia macam ada satu perkara yang kita tak boleh terlalu gopoh sangat untuk kita go sondol dia. Sebab akhirnya dia akan jadi lah, sama ada kita fed up dan menyebabkan kita keluar seperti mana yang berlaku pada Rafizi, ataupun kita kena ban. Kita kena ban. Jadi ini satu ilmu dalam politik. Kalau siapa-siapa yang berminat nak menyertai politik, dalam menyusun langkah, mungkin ada perkara-perkara yang kita nak buat, mungkin kita tidak boleh terlalu gopoh lah. Dia punya point, kita tidak boleh terlalu gopoh dalam kita menilai situasi dan sebagainya, supaya kita punya end game tu kita tidak mengalami kerugian. Tapi dalam masa sama tak boleh juga kalau kita ikut saja, itu pun tak cerdik juga. Sebab yang tu maksudnya kita terlalu berkompromi semata-mata apa sebab nak selamat diri aku. Yang tu pun tak bagus juga pengamalan berikut, yang menyebabkan akhirnya kita jadi pak turut. Dan bila jadi pak turut ni, sampai masa kamu akan diketepikan juga, kamu akan dikeluarkan juga, sebab kamu tidak memberi apa-apa nilai tambah kepada parti politik. Itu biasa berlaku dalam kesemua parti politik, termasuk dalam PAS sekalipun. Cuma dalam PAS ni alhamdulillah bagusnya sebab kita meraihkan budaya ilmu. Dan meraihkan, bila kita mulai meraihkan budaya ilmu, hujah itu kebenaran itu lebih kita sandarkan, lebih menjadi satu kompas atau kiblat, berbanding daripada kita nak fokus hierarki ataupun usia. Macam mana? Usia umur. Dia punya inilah, dia punya red line tu. Dia lebih kepada berkait dengan syariat dan sistem dalam PAS tu sendiri. Dia tidak one man system, maksudnya seorang tu dia kuasa mutlak pada semua, tak. Dalam PAS ni dia saling melengkapi. Ada sistem institusi presiden, ada sistem majlis syura dan sebagainya. Cantiklah bagaimana perkara itu dapat mengimbangi di antara satu sama lain. Maka tu nak cerita kelebihan PAS lah berbanding daripada parti-parti politik yang lain. Betul? Okey. Selesai. Kita tutup buku. Kita tengoklah perkembangan semasa ni menarik juga untuk kita lihat bagaimana survival parti bersama ini sebagai seekor kancil yang nak membadai arus. Warna kuning tu menarik tu. Buaya-buaya dan buaya-buaya dan jerung-jerung politik di dalam negara kita. Selamat bersilat kan? Selamat datang dan selamat bersilat. Biasanya kancil ni bijak dan licik. Dia licik, dia tak panggil bijak. Sebenarnya kancil ni simbol licik. Licik. Dia bukan bijak. Dan mungkin itu sebagai satu simbolik. Dan mungkin mereka nak beritahu kami ni datang untuk sebagai kapasiti yang licik. Jangan anggap kami besar. Bukan besar, maksudnya jangan anggap kami newcomer, kami tak mampu buat sesuatu yang boleh terbalikkan korang. Maknanya kami buat ada kelicikan-kelicikan kami yang kami boleh menyebabkan kamu tumbang. Itu mungkin lah mesej sebagai andaian kan daripada logo bersama yang diketengahkan. Okay, baik. Untuk menutupi episod kali ini, kita beralih kepada isu yang agak menarik juga, yang boleh kita highlightkan.
selesai kita bincang parti orang, kita nak update lah berkenaan pergerakan ataupun perkembangan Perikatan Nasional sendiri. Dan baru-baru ni pada 16 Mei, 2 hari lepas, Perikatan Nasional telah mengeluarkan satu kenyataan media dan ada beberapa poin penting yang nak kami highlightkan. Dan terutamanya ada satu poin yang sangat-sangat penting sebab benda ni telah menjadi satu penantian yang sangat lama, iaitu nama ketua pembangkang daripada pihak Perikatan Nasional. Okey, dalam kenyataan media tersebut antaranya terkandung nama-nama pengerusi Perikatan Nasional Negeri. Kemudian ada sebut tentang kerjasama pilihan raya, apakah stand PN yang ternampak masih terbuka dan perlu kepada perbincangan. Dan yang paling utama ialah nama ketua pembangkang telah diumumkan, iaitu Yang Amat Datuk Seri IR Dr. Ahmad Syamsuri selaku pengerusi Perikatan Nasional. Baik, Dr. Sam selaku pengerusi Perikatan Nasional telah dinamakan sebagai ketua pembangkang. Dan perkara ini menjadi satu bukan nafas lega lah. Dia menjawab persoalan. Dia bukanlah satu macam nafas lega, bukan. Dia jadi satu mungkin satu notah lah. Dia menotahkan persoalan yang kan. Dan juga jadi satu detik mula kepada untuk orang lebih membina keyakinan terhadap PN. Mungkin sebab apa? Mungkin sebab performance tu akan dibuktikan waktu bersidang nanti lah. Sepanjang. Okay. Dan untuk kita kembangkan lagi isu ni, kita telah tengok banyak respon daripada netizen, daripada pimpinan, dan saya nak bawa masuk satu respon daripada LGE Lim Guang Eng. Apa jawatan dia DAP pengerusi pengerusi DAP turut memberi respon tentang pelantikan ketua pembangkang ni, iaitu seolah-olah nak memberi gambaran pengerusi Perikatan Nasional ni tak ada orang lain. Adakah Dr. Sam ni mampu, capable dia, adakah mampu nak tanggung selaku Menteri Besar dan selaku ketua pembangkang? Sebab Menteri Besar perlu ada dekat negeri Terengganu, jauh daripada sentral, yang mana di situlah ketua pembangkang akan beroperasi. Dan juga memberi gambaran tentang adakah PN ni tak ada orang sangat. Tu sikit ringkasan daripada Lim Guang Eng punya respon. Cuma inilah apa yang boleh saya sebut tentang isu yang terakhir kita nak kupas, iaitu nama ketua pembangkang Dr. Sam ni. Jadi untuk kita mulakan ni, kita tanya pandangan Ustaz Syakir lah berkenaan isu ni. Okey, alhamdulillah akhirnya telah tamat spekulasi demi spekulasi berkait dengan siapa ketua pembangkang, kan? Dan akhirnya dinamakan Dr. Sam. Cuma saya tertarik untuk pertamanya mengulas apa yang dibangkitkan oleh Lim Guang Eng lah. Saya melihat apa yang dibangkitkan oleh Lim Guang Eng ini adalah perkara yang sepatutnya tidak ada isu pun, tapi dia banyak jadi isu. Dia nak bangkitkan tentang jadi Menteri Besar dalam masa-masa ketua pembangkang, tapi dia tak tengok Perdana Menteri itu sendiri, PMX kan, Ahli Parlimen lagi, Presiden PKR lagi, PM lagi, Menteri Keuangan lagi. Situ dah banyak lah. Bapak Nurul Izzah lagi. kalau nak senaraikan apa ni jawatan-jawatan, kan? Itu kalau benda tu sepatutnya tak jadi isu pun, tapi pasal nak jadi isu. Persoalannya kenapa dia macam gabra macam tu. Itu satu persoalan yang kita kena persoalkan lah. Adakah sebab dia melihat ada satu kekuatan di situ, dia merasa tergugat di situ sehingga dia terpaksa, kita tak boleh duduk diam ni, kita kena cari isu supaya kita serang.
Jadi situ rakyat dan kita semua ni kena baca apa ni, kenapa dia merasa tidak selesa dengan pelantikan Dr. Sam tu. Itu yang pertama lah. Kemudian yang kedua, sebenarnya saya lebih kepada persoalan apakah nasib satu lagi kumpulan, iaitu kumpulan Hamzah. Ya. Di mana mereka sebelum ini, dia sebelum ini sebagai ketua pembangkang, hari ini telah diputuskan untuk dilucutkan jawatannya, dan daripada mesyuarat tertinggi Perikatan Nasional itu pun, sebelum mesyuarat itu telah diwar-warkan bahawasanya ada beberapa parti baru yang nak menyertai gabungan tersebut. Tapi bila keluar keputusan, tak ada keputusan berkait dengan parti-parti baru tersebut, sebab kita melihat mungkin parti-parti, antara parti-parti baru yang akan diluluskan itu akan disertai oleh geng Hamzah Zainuddin yang bawa gagasan riset ni. Jadi dia menimbulkan persoalan, di manakah hala tuju mereka. Yang ni satu persoalan yang menarik. Dikala ura-ura PRU dah semakin hampir ni, mana hala tuju mereka? Mana hala tuju mereka kan? Dan mereka sebenarnya bukan sikit, ramai juga. Jadi itu yang saya boleh ulas untuk ulasan awal ni berkait dengan pelantikan Dr. Sam sebagai ketua pembangkang lah. Dan pada saya satu langkah yang baik, dan satu medan untuk menguji kredibiliti Yang Berhormat Dr. Samsuri itu sendiri sebagai ketua pembangkang. Adakah dia ada inilah floor dia untuk dia menyerlah bahawasanya dia ada keupayaan untuk berbahas di parlimen, ataupun untuk dia ke hadapan mewakili suara-suara ahli parlimen pembangkang. Dan saya kira ni adalah setelah sekian lama PAS tidak menjadi ketua pembangkang. Saya ingat last Ustaz Fadhil Noor, rasanya Ustaz Fadhil Noor last sebagai ketua pembangkang dulu pada tahun bila 2012 kan. Lepas tu ketua pembangkang yang paling lama lah, Anwar Ibrahim, Sri Anwar Ibrahim. Lepas tu Datuk Hamzah Zainuddin, dengan yang terbaru ni PAS lah, PAS yang setelah Datuk Fadhil Noor last. Selama lah. Maka ni satu perkara yang menarik untuk kita saksikan. InsyaAllah moga-moga ada kebaikannya lah. Itu berasa awal saya. Saya pun setuju dengan Ustaz Syakir. Saya nampak pelantikan ketua pembangkang Dr. Sam ni satu langkah yang baik untuk menonjolkan Dr. Sam untuk membina kepercayaan rakyat kepada PN, dan PAS juga tak silap ada satu nyataan daripada Naib Presiden PAS Ustaz Ni Ammar menyebut Dr. Sam bukan poster boy PM. Mungkin susulan daripada ni kot, daripada isu ketua pembangkang ni. Just nak sebut, bila ada wakil ataupun pernyataan daripada PAS tentang perkara berkenaan, kita boleh sebut yang PAS ni menempatkan orang dalam satu posisi atas dasar kelayakan, bukan atas dasar orang tu nakkan jawatan. Dan ini pengalaman ataupun practicality PAS lah yang saya faham selama ni. Bukannya sebab contoh Ustaz Syakir ni memang kita nak angkat dia, so kita letak je dia dekat mana-mana posisi secara sembrono. Bukan, kita letak tu atas dasar merit kelayakan dan dia berhak untuk duduk dekat tempat tersebut. Dan sebab apa? Sebab ada kenyataan daripada Naib Presiden PAS tadi lah, Ustaz Ni Ammar kata Dr. Sam bukan poster boy PM, tapi peletakan tu atas dasar merit kelayakan dia. Itu yang boleh saya sebut. Saya sangat setuju dengan ni. Mungkin dia punya bukanlah kontra, tapi kita boleh kata agak lama lah proses nak namakan tu. Mungkin ada banyak pertimbangan, tapi apa yang sudah-sudah lah. Yang kita boleh syukurnya perkara ni akhirnya habis kan? Kalau tak habis-habis, bila nak namakan, bila nak serabut juga kan. Betul. Cuma Azri, saya nak tanya Azri, mungkin apa Azri harapkan, maksudnya
Bagaimana Azri melihat Alhamdulillah sekarang PAS sudah diberikan kerusi ketua pembangkang. Jadi apa yang Azri mahukan daripada posisi ketua pembangkang daripada PAS ini ketengahkan kepada tonjolkan kepada di dalam Dewan Rakyat dan sebagai identiti untuk rakyat tahu tentang bagaimana PAS ini dalam mengemudi bahtera pihak pembangkang. Macam yang kita sebut tadi, politik Malaysia ni dah masuk era baru. Era yang bukan sekadar reformasi, tapi nakkan solusi kepada masalah-masalah rakyat terutamanya. Dan Dr. Sam ataupun ketua pembangkang ni, saya nampak bukan orang yang akan menjadi watak ketua pembangkang yang menjerit-jerit, yang ceramah, yang hanya reti buat kacau, yang hanya buat kacau, yang apa marah-marah, yang marah-marah keluar dewan. Saya tak nampak watak tu. Dan sebab tu kita kata era baru politik tanah air sudah bermula. Dan kita harapkan dan kita agak yakin lah, kita tak kata yakin, kita kata harapkan Dr. Sam akan bawa watak mendatangkan solusi, mendatangkan option. Apabila Dr. Sam bangun tu, orang nak dengar dah apa solusi daripada pihak pembangkang. Sebab Dr. Sam dikenali sebagai orang teknokrat, orang data, orang fakta, orang akademik. Jadi solusi dan teknikal bagaimana sesuatu tu nak menyelesaikan masalah. Dan kalaulah watak tu ada, saya yakin dan percaya Perikatan Nasional dapat menarik lebih ramai pengundi yang dah muak dengan politik yang banyak cakap ni. Tu saya punya ni lah pandangan. Saya kira betul, dan itu menjadi salah sebahagian daripada harapan saya juga. Cuma dalam masa kita mahukan ketua pembangkang yang konstruktif, dia punya kritikan yang membina, kita juga jangan lupa bahawasanya Dr. Sen ni mewakili PAS, Parti Islam. Jadi sudah mestinya antara solusi selain kita boleh tawarkan solusi, kita mungkin datangkan data-data yang menunjukkan lebihnya sistem Islam kan. Saya sangat menarik bila mana perbahasan yang dibuat oleh Yang Berhormat Ustaz Muhammad Fawaz. Walaupun dia seorang yang berlatar belakang kat agama, tapi bagaimana cara dia mengolah penjelasan Islam itu tidak sekadar apa yang kitab-kitab sebut, tapi dia bawakan, datangkan data, datangkan sejarah, datangkan fakta, bagaimana perkara itu sebenarnya boleh menjadi solusi dan penyelesaian. Maka selain daripada kita harapkan ketua pembangkang baru ini mendepani sebagai menawarkan solusi terhadap kritikan-kritikan kepada kerajaan, saya juga mengharapkan sebagai wakil PAS, dia juga menjuarai dari sudut menawarkan solusi-solusi daripada Islam. Maksudnya ya, kita dalam PAS ni kita faham bahawasanya kerja ni bukan kerja dia seorang, tapi dia kerja jemaah. Maka PAS lah yang kena buat. PAS dah kena buat di peringkat, semua peringkat, di peringkat pimpinan, di peringkat pengkaji-pengkaji yang mengkaji data-data dan sebagainya ni, perlu mengetengahkan supaya lebih meyakinkan rakyat terutamanya, dan kerajaan sekiranya dia nak dengar lah cadangan-cadangan dan solusi-solusi yang ditawarkan oleh ketua pembangkang yang bakal dibentangkan nanti. Cuma kita doakan supaya Dr. Samsuri ni jadi ketua pembangkang sekejap sajalah, sebab dia bakal diganti dengan mantan PN. Mantan PN yang akan jadi mantan tak lama lagi lah, kita harapkan begitulah. Comeback ketua dia comeback lagi. Semua orang menanti-nanti dia kembali kepada kerusi ketua pembangkang tersebut, sebab dia sangat baik sebagai ketua pembangkang. Tak ada orang boleh challenge. Setuju. Okay. Saya rasa itu je masa yang kita ada untuk episod kali ke-20 ni. Saya ingat agak lama juga kita tak bersembang panjang macam ni. Terima kasih kepada semua yang telah menyokong kami. Jangan lupa like, share episod kali ini,
Dan jangan lupa komen pendapat-pendapat anda. Kita semua terima semua segala komen. Dan sekiranya ada penambahbaikan yang perlu kami buat, tolong bagi tahu, sampaikan kepada kami dalam apa jua cara. Sekali lagi sangat terima kasih di atas segala sokongan yang telah kalian sampaikan. Jumpa pada episod yang akan datang. Jangan lupa sampai-sampaikan sebar-sebarkan episod kami ini supaya idea kami ini boleh bercambah lebih luas dan rangkaian kita ni boleh lebih meluas lagi. Jadi saya itu saja masa yang kita ada. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.